sana, kau tak cakap dulu. Hi guys, good morning. So hari ni hari kedua kita dekat Beijing. So Lala kita nak pergi mana? Kita makan. Lepas tu kita pergi jalan-jalan. Tengok adik Yusuf ni, dah aneh-aneh dah. Orang suruh duduk elok-elok, duduk macam ni. Memang kita. Kalau tak, dia akan duduk kat sana. Itulah. Saya buka pintu. Go. Okay, kita buka dulu. Buka terus, kat dalam semua dia keluar-keluar. Okay guys, so kita jumpa nanti. Bye-bye. So kita kat mana sekarang ni? Dekat bawah hotel kita. So this is the new Jane Road, Street. So kat sini banyak kedai-kedai makanan halal lah. Korang boleh beli. Korang boleh makan, ada aiskrim, ada kebab, ada roti, ada skewer, macam-macam. Dan semua ni ada kedai halal lah. Okay. Dia nak makan apa? Dah kenyang dah. Okay lah, boleh jalan-jalan terus lah. Guys, kita orang nak cari makan dulu. Nanti kita habis lagi. Jom ya, kita beli aiskrim. Hai guys, kita orang tengah nak beli aiskrim. Kita orang tak tahu beli aiskrim apa sebab mama itu nak order. Oh, aiskrim hijau baru tahu. Aiskrim hijau. Ya, sekejap ni nampak aiskrim tu. Ambil gambar. Okey, jom kita buat video. Aiskrim dia sedap. Okey, dia pegang, Nampak pun dah sedap. Dia pegang. Dia pegang aiskrim. Satu, Balik. dua, tiga. Tengok adik Yusuf tengok. Satu, dua, tiga. Okay dah. Okay guys, ni aiskrim dia tu. Hijau. Hijau tak korang aiskrim dia. Okey, jom kita makan. Tu, apa dulu kita try korang Okey. makan dulu. Kita orang tunggu dia dulu. Tu, dia buat video papa makan guys. Okay guys, kita rasa aiskrim ni. Sejuk panas-panas sedap. Oh, Rasa apa green macam? tea. Macam ke green tea? Okay guys, Yai pula nak try. Okay guys, jom Yai pula guys try. Okay. Sedap. Rasa macam ni green tea. Green tea kan? Betul. Betul sampah dia. Mana mama ambil. Sedap. Adik Yusuf tengok je. Mana apa kami nak buat? Nampak adik Yusuf pun dah terliur dah tengok tu korang. Dia pun tak ada mood hari ni tahu. Entah kenapa dia tak ada mood. Padahal orang geletek di mana tadi ayah kan main dengan dia. Dia je tu mood. Yusuf, cikgu. Dia sikit mood dia tahu. Papa tengah pergi tu sampah, buang sampah. Okay dah. Sekejap. Oh, sedap aiskrim dia. Nak. Oh, dah menitik-nitik lah yang. Nak makan cepat. Dia yang pegangkan. Main buat. Ayah makan dah aiskrim. Sana. Dia dah green tea dia macam tak. Okay guys, kita nak makan aiskrim sampai habis dulu. Nanti kita sambung lagi. Bye. Itulah.
kita tengah lintas jalan kan, tapi dia still gerak juga kereta, betul tak? Semua jenis kedai yang tak ada dine in kot. Okay guys, So nak gimana? orang nak tunggu nak pergi lain. Kita orang nak pergi lain dah. Okay, korang buat apa? Oh gini rupanya. Tadi mama beratur beli makan lah. Kita orang Boleh? tadi Kamu lihatnya dekat hotel kita. lah. Lepas tu kita orang dari situ kita orang pergi makan aiskrim. Kita orang lintas sini. Baik-baik orang nak kedai tadi tu kita orang ke situ lah beli aiskrim. Cuma dia orang bawa. Ada orang kertas kat bawah tu. Nampak? Kertas. Jom motor tu dulu korang. Motor tu jalan. Apa? Garden of Heaven, Temple of Heaven. Kita orang tunggu Grab 3 km, 5 km tu. untuk balik kereta dan jalan. Kita tunggu dekat hotel tu. Hai guys, kita dah sampai kat mana ya? Dekat Forbidden City. Ramai orang ni hari ni guys. Semua orang tahulah dah tengok apa. Oh, makin ramai orang tiba-tiba. Jom kita masuk. Back lane. Oh, ada bawa bag ke? Okay. Staff only. Sekejap, Meh apa cari. Saya pegang. Alan nak cakap. Okay. Okay guys. Kita orang nak berteduh dengan adik Yusof. Okay. Kita cakap hari ni. Yusof kenapa ni ni? Ini Yusof. Bangun, tidur. Sekejap. Berangi guys. Bangun. Tidur dekat. Enter Forbidden City, Beijing. Okay, korang sorry tutup. Okay dah. Kita orang tak nampak korang sangat. Sebab ni. The enter fee. Enter ya. Okay, sorry. Kita Semarang. season. Ni sudah. Blue season November hingga March. Siapa ni? The entrance fee for the Itu. Forbidden visit Tengah panas. dependent on the season you visit. Ditahan panas. So ada optional gallery. E-ticket discount, senior naik 10, minor bawah free. Student 20, special reservation tu does not sell same day ticket on site. Ticket are strictly kept ready and tied directly to your passport. Oh macam Itu dah. Itu kita masuk Bagi itu. dia seorang je. Penda tu. You must book online 7 oh sini hari je kita. Ambil gambar sini balik. Boleh kok. Kita tengok depan sikit lagi. Ada ke? Tidak kat kita. Ni hadiahnya. Ada ke apa dah? Kita akan masuk yang tempat Alah, panas. rekod belakang. Okay guys, kita akan masuk hari ni guys ke Forbidden City. Panas, tempat panas.
Okay, kita nak jalan dulu. Nanti kita jumpa balik ke depan sana. Guys, Yaya beli payung guys. Panas comel betul. Tengok. Wow. Yaya dah ada payung. Cantiknya payung Yaya. Mama payung kan lagi panas lah. Mama payung kan lebih panas. Apa dia? Apa dia? Meh mama pegang payung untuk Yaya. Jom. Apa dia itu pada depan ni? Oh, okey lah. Ni dekat Yaya juga. Hai. Kita orang berjalan nak dekat depan ni. Ya. Tadi panas sangat kita berpayung. Okey. Dia pilih sendiri ke payung ni? Tak, Mama. Oh, ya ke? So guys, kita nak masuk ke Forbidden City. Sikit lagi entrance dia. Jauh juga berjalan lepas kita turun daripada taksi tadi. Memang semua kena berjalan dalam 400-500 meter macam tu. So you guys kalau nak masuk Forbidden City ni, make sure you plan your visit earlier. Sebab dia kena beli tiket online 1 week earlier to your visit date. So sebab dia akan attachkan tiket tu to your passport. So you have to bring your passport sekali juga. Kalau tak memang korang akan datang sia-sia je lah. Tak nak masuk. Okay, so kita orang dah almost sampai ke dia punya main entrance dia. Jom kita tengok. Kat sini tak ada gambar lah. Kat sini kan. Alright. So guys, inilah dia Forbidden City, tempat yang diorang selalu sorry, buat movie tu ke? Oh, Apa? cobblestone. Ada Ya, lubang. tak sesuai ya. Bangun lah. Jom. Lubang. Dia ada macam lubang-lubang. Pakai slow-slow. Okey dah. Jom kita ambil gambar. Yeah. Panas kan? Jom. Kita nak sandar pun tak boleh kat adik belakang kita ni. Jom kita pergi ke depan. Kita akan Hai. pergi ke depan.
Orang Air menunggu-nunggu tu. Kita beli air kejap. air. Saya nak coke. Kita depan. Hmm. Ada Pak. Cikgu. Ha? One year. 1 year. Tadi itu berat boleh. Hmm. Adik sakit sangat hari ini. Datanglah. Guys. Tak nak ikut. Orang baru ambil gambar tu tadi. Lepas tu beli air. Air kosong, air Coca-Cola. Makan dulu dekat bawah pokok gede. Hmm? Tahu lah. Itu, aku ramai tu. Dia makan mana? Ini di sini. Ya, kita nak makan apa? Kita nak makan ayam apa daging? Daging dan sayur-sayur dan nasi korang dan nasi. Dan nasi. Itu je. Dah makan hari ni. Ini ayam. Selesai. Ini ayam breakfast. Ini So, sekarang breakfast. kita nak makan guys. Kita makan dekat apa ni? Chinese baru. Muslim restaurant. Kita baru jumpa nasi kan ya? Okey, jom makan. So, Nak ayam. kita ada beef, kita ada chicken, raw chicken, kita ada sayur lettuce. Kan? Sikit mama yang nak ambil ayam. Tahanlah sikit dia masuk dalam. Apa dia? Sama. Tapi hak candu dah ni. Wah. Baik free ke? Banyak. Hai guys. Okey, Yaya baru lepas siap makan je. Okey, Yaya makan ayam. Ayam potong kecil-kecil. Lepas tu dia nasi kosong. Nasi kosong yang macam ni tau. Nasi kosong yang macam ni. Okey, dia makan separuh je tau. Dia kenyang. Lepas tu minum air kosong je. Isi dalam cawan guna air ni. Air ni sekejap. Air ni. Guna air ni je. Okey. Kita tengah tunggu kamera untuk ambil gambar tengok. Ada. Tengok kau tengok. Okey, tu ya Papa
yang bapa kita tengah buat tu kamera untuk ambil gambar. Kita pilih warna kuning je. Kuning tu paling cantik. Okey. Ni kameranya korang. Macam ni lah kameranya. Okey, korang ayah ambil gambar korangnya. Bye. Ayah ambil gambar. Tunggu dulu ya. Makan ini dulu ya. Okay guys, kita tengah nak beli shopping souvenir. Boleh? Buat apa tu? Masih lagi tengah tengok souvenir. Mama tengah pilih apa tu? Ada kad lain? So, looking for tea. Kalau korang datang China, try. Sedap. Orang kena terus beli. Tapi tak tahu kan yang mana, which one is which. Sebab tadi Mama yang beli kan. Oh ya guys. Okay guys. Sekarang ni kita nak pergi ke Temple of Heaven. Final place to visit dekat Beijing. Okay, adik-adik enjoy ya. The stroller. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan. Jalan-jalan dengan sepatu merahku. Jalan-jalan dengan guys, korang tunggu sekejap, saya kepik. Saya nak pakai ni mikrofon untuk cakap. Saya letak dulu ya korang. Guys, salah letak. Okay guys, jom kita pergi untuk jalan-jalan dengan star merahku. Jalan-jalan dengan star merahku. Kiri kanan, itu mana-mana. Semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa dari dulu. Okay guys, geduk-geduk guys. Geduk. Okay, sekejap ni. Jalan-jalan. Kau ni lagi tak ke? Thank you. Okay, kita nak jalan ke apa dia?
Untuk okay, kita dah sampai. Akhirnya selepas berjalan beberapa kilometer, satu lebih kilometer dalam Temple of Heaven tadi. Adik, adik, ha? Bye bye. Adik okey? Adik okey? Ni hok kering-kering ni macam sedap je. Ha? Mana ni? Kau mana hok ni? Cukup. Kita dah sampai mana ya? Kita dah sampai airport, Daxing Airport. Daxing Airport ni airport baru sebenarnya. Dan dia tahu tak, Daxing Airport ni kalau kita tengok daripada atas, bentuk dia macam starfish. Oh, nampak seperti itu. Jom lah. Jom. Jom, semoga ada tiket untuk kita pulang ke pangkuan Malaysia. Ya Allah. International departure. Ha? Tak. Kita kena lalu security dulu. Nanti kita ambil. Jom.
Hai Ayah. Excited tak nak balik? Hai adik. Tengah menunggu queue untuk check in. Ramai nak pulang ke Malaysia hari ni. Ya. Rupa-rupanya dekat KL air ni dia ada family room yang sangat comfortable. Ada bilik menyusu, ada pampers, ada cot, ada water dispenser, buku siap. Ada tempat nak bersihkan, toilet. Ini bilik very comfortable. So untuk family boleh datang ke family room. Official. Tengok adik Yusuf dia macam punya apa ni? Kat tengah-tengah Terminal Departure International Departure ni ada taman nama Rimba. Sini ya. Sini, duduk sini. Sini ya. Sini.